YB. Apa yang YB rasa inilah tempat untuk YB terus berjuang di Jalan Padang ni? Ya, saya membuat keputusan untuk bertanding di DUN Jalan Padang atas pilihan sendiri. Walaupun saya ada pilihan-pilihan lain, tetapi saya memilih secara peribadi untuk berkhidmat di DUN Jalan Padang ini kerana saya merasakan ini adalah satu tempat yang mempunyai potensi luar biasa yang patut kita bangunkan. Dari sudut warga yang hidup di Jalan Padang, di setiap pelosok Jalan Padang ni, maupun bakat-bakat yang mereka ada, dan juga kepada kegiatan-kegiatan yang mereka melakukan. Contoh, di sini ada Felda, di sini ada Felkra. Kalau kita pergi dekat kawasan orang asli, kita ada kawasan orang asli, ada kawasan orang India dan sebagainya, kawasan orang Cina. Masing-masing mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Sebab itulah saya membuat keputusan setelah memikir panjang lebar untuk berkhidmat dan berbakti untuk demi masyarakat DUN Jalan Padang ini. Terima kasih. Iya. Sayang BMX. Sayang, okey. Alright. Semua dia? Semua dia bagi. Sana bagi, semua kat sana. BX semua bagi. Yeah. Ada lagi? Okey. Ini kawannya.